Buruang-buruang kumira lo kada mo malami. Eko sakit tabi dicuru kwa adanya nang kaseso kana berang lo laki yang buruang-buruang ambo ba. Jadi ada unda mo ada. Ako na maswa katalingo ko ha bala. Ha ha. Paka ala. Aduh ko dah. Mati lu tabak kamu buang kira ko pa. Ya Allah, panasnya hari ini. Mending ke warung dulu beli kopi buat tukang. Nih, Cep. Cep. Hei, Cep. Cep. Hei, Cep. Dia nak kakak dah. Kita tadi kau panggil enggak? Kau dengar? Hei, kalau ngapain, Cep? Cep. Dandak. Buruan aku nak kena jual buruan kau dah. Burung apa? Buruan laki dia nak kena jual dah. Burung lagi. Burung mana? Mana burungnya? Maha buruang eko, buruang gaib di kau kok. Burung gaib kayak mana? Udah jelas nggak ada burung sini ha. Dah jalan di kau dah jangan susah. Ruik lo bulu di kau kok. Ada lo nak kena kau jalan buruang ame. Kau yang buta apa aku yang nggak bisa lihatinnya? Udah jelas nggak ada burung. Dandak familiar nak kau bali, nak kena jual dah. Payah minta di buruang kau di kau pusako kok. Matamu yang buta udah jelas nggak ada itu ha. Burung apa kau bilang kayak gini ha? Yo kalau nyo kau ke pasan tu apa ikut kasih untuk pasan na yang ngale buruang itu. Indak buruang laki dia nak kau intai-intai dah bala. Banyak buruang na lain nak kau intaian mah buruang laki dia no kok. Buruang gaib di kau ko familiar yang badi ko. Rara di bulu-bulu sudah lah ko. Kak kau udah jelas nggak ada di sini. Orang nanya burung kau bilang burung apamu jantan. Jangan buruang laki dia nak kau cicanya. Baik bakira kasih tu ah. Makin hari makin gila aku di sini sama menicik. Mending aku ke warung dulu. Buruang nak kau cical dia. Tadi kau buruang. Namboru. Kamar kau. Lagi. Aku mau ke warung beli kopi. Namboru kamar kau namboru. Warung ini Cipeka. Apa lagi? Kamari lah kau dulu. Dia kau kirim guys. Kamari lah kau dulu main-main pai saja. Kau lah kirim dan cek lu ah. Kirim apa lagi? Kau balian yang kopi 5.000. Terus? Gula sekilo. Engkau pikir kuasa sadang lah kuah. Kau kurang pakai pikir dulu. Kopi 5.000. Gula sekilo. Cukup uangmu ini nih, Cep. Cukui anik kau. Buta kau. Ini 3.000 ini nih, Cep. 5.000 matoi cek mato kau nak muto. Yang semalam aja belum kau bayar nih, Cep. Bunganya ada berapa itu? Kau catai salah di karate itu kalau jangan salah kau akhir bulan kau yang bayar sudah lah. Banyak itu kau tetangga kulira wabang tak tolong. Ya tetangga nggak merugikan juga kayak gini tiap hari merugikan. Kau pakai kau balik kopi tu. Yang kau kopi kau kau. Udah dia yang minta. Boleh dan apa lah. Ngamuk nggak jelas. Cek kau lain. Peka. Kau balian tu capek. Akau nak pakak. Kau kicauan nak pakak. Kau talingo kau tu tak sumber besok kalau kayo kau balik dulu tempat cipta talingo kau tu. Kuat lah dia dulu. Tolong kau balik yang gula lupa. Ya itu. Kalau gini terus jadi aku yang gila. Ngecip. Setiap hari nak ada berhenti-berhentinya mencuci kain ko. Kalau nak dibalik, beko nak karyang sebelah bawahnya. Mesti balik serunya yus mana lelah, roh rasanya lelah, lelah ku sembunyi di balik jemuran hanya karena tak apa dah. Oi, kasih ya. Allah dah. Baik wak leder oi. Nadi. Lah. Dia. Kain tu pak? Biasa lu nampak hari rancak nyo. Ha nampak duda tu tarang hari. Yalah, bekome bangki apa sawak pulang dek Roy. Jadi dah. Lah. Alah dek Roy. Alah dah. Lah payah lu. Jadi jondak baik deh. Jalan nyonya mahal kini jalan kaki saja. Kau nak apa jalan dah? Yalah berjalan je lah.
Siapa itu? Yang satu pakai jilbab, satu pakai peci. Kayak nggak malu kalian untuk mesra di sini? Hai Namboru. Ya, kenapa Namboru? Kamar Namboru tuh. Ada beli kopi. Jauh banget sih kok Namboru kagak. Kamu kemana? Pergi ke dalam tuh mau manggil Apa juga. ke situ? Apa kami kan udah balik tuh mau manggil dulu sampai orang di dalam sadonya. Terus ada sama undangannya? Ada. Mana undangan buat Namboru itu? Aduh. Yang mana? Aduh, beko Rehantan, Roy panggil ke dalam tuh dulu. Masa Namboru nggak diundang? Aduh. Udah jelas Namboru sini paling kaya. Aduh. Beko Rehantan sampai Namboru di. Nggak usah kan gandengan di sini nggak boleh, nggak malu kalian. Kau pakai jilbab, abang ini pakai peci nih ya. Iko udah Roy Namboru. Udah Roy. Malu kalian kayak gitu. Kami Kalau di sini nggak boleh kayak gitu, malu dikenalin orang. nggak ada Namboru, kami kan suami istri halal. Kayaknya kalian aja yang bisa kayak gitu. Ih, jijik aku nengok kalian kayak gitu ah. Lah ini sih kok ha. Udah melang deh. Assalamualaikum Nicip. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mesra-mesra lu. Mana nih, Cip? Apa Nicip lagi hai. Alhamdulillah sehat. Sehat, dek sehat. Kau dengannya kalau sakit tu juga di rumah sakit berawat. Kalau pertanyaan tu kalau yang smart ada yang kadang kalian tu entahlah. Itu pertanyaan tu nan yo sila. Lai sehat, ba kabar lai sehat. Kalau sakit tu lah makan. Kau makan yo alun den. Abang Nicip di mana? Apa? Yo. Tu lagi belakang tu. Belakang Yo, sedang melok lubang WC. Jadi abang belakang dulu. Jadi ya sayang. Bantu kau dulu nama laki. Kurang ada melaki tak boleh. Soalnya kan mandi. Roy punya mandi. Aman, ye kau. Yo, cuma tadi di jalan Roy pakai hati di Namboru tuh. Sebel Roy. Sedang apa tu tebel ni? Sebel Roy. Mangai dulu. Iyo, dek Nicip awal lah elok tadi berjalan juga dek Nicip tadi kecian. Macam kau aja nih yang belaki dunia ini sakit. Roy dek Nicip mau di. Yo kau tak betul nak do jalan nak baru tu kau laki ni nak do laki dia tu kabur lah bakiro. Tangan dinyo. Selingkuh dinyo. Kau mesra-mesra kau di muka nak baru tu mana kasakit dinyo tu ya Iyo jijik. tuh lah. Alay Roy balaki. Abangnya lambui bulo. Dia nak paralu do kalau kau laki yo. Tak do alu ni tipu lek kau tu ya. Malaki ni tipu ta. Kalau orang balaki tu mesra-mesra kau nak paralu kamu kau nampak orang cukui waduh sen di rumah kau indah. Di Facebook kau nampak den sok-sok mesra kau jalaki kau baca kat apa beko kau masuk juga media sosial. Ya banyak loh tapi orang kok dek Nicip mengunggah ke mesra tu kebahagiaan hidupnya. Yang kebahagiaan tu diulang kau tu yo. Dan orang boleh nak baru tu kau Akhirnya kau Dari tadi Roy sana nanti Roy mau dituju dah. Nampak saya muda Karoy nyebalian. sayang ni. Nyebalian sadonyo nyebalian sadonyo di udah. Tak ada. Terus Roy baru datang. Cak. Cik kalau kau jangan. Alah dah. Nah, udah sampai dah ke abang Nicip tadi. Ma buluran tadi yang baru. Bukan Maria dia mengengaknya kau lain. Habis semuanya, kopi aja nggak ada, gula nggak ada. Dah situ dah. Kosong semuanya, katanya belum belanja dia. Jangan ada dulu nak kau apa-apa ndak. Kau minta tolong dan beli dulu. Kalau nggak percaya pergi ke usaha aku, udah capek-capek, udah panas, nggak percaya lagi. Percaya nih kakak bertambah lo rukun iman dan juga nak garanti lah dan lo percaya kau bertambah lo rukun iman kau menjadi 3 rukun iman kau percaya kau. Kau tu cekek sapili kariang. Sakilo minta 1/2 kilo dia minta berkirim gula nyonya mengicik tu kan. Perasaan aku tadi kesini sama Nicip ngomong dia PK. PK talingo kan nak PK kicik kau. Dia bilang PK kau tadi. Tak ada PK ke do. Kau ada cerita kau nak. Udah jelas nggak ada burung tadi dalam sangkar itu, kau bilang ada burung. Itu burung gaib. Kau kau intai je burung laki kau intai je burung tu dikicik balik kasih ukun kau cik dah ada jual burung macam-macam burung nak dijual tu je lah kau. Iya bang, abang yang jual burung. Iya burung. Burung aku ada yang burung banyak macam. Mintalah burung abang satu. Nama orang laki Roy bulan kan dia agak-agak nak ngomong-ngomong udah di Namboru. Enggak kata Nicip, udah ini yang jual apa? Yang jual burung. Nado cari tahu dah burung udang tuh adek. Nah kalau begitu besar kali manja, besar balik, besar. So cantik kau. Kau yo pula. Kau tanya lo burung laki. Yang bilang
Abang itu yang kenapa? Iya cara macam apa yang kau kena tu nak bantu itu doh. Minta burung abang satu lah. Malu kamu kau jadi burung pajar tu cieknya kau minta. Tidak mana tahu kan tidak kita burung sama apa sama namburu. Baru kan nak berang si Mihan lah si Roy tu beko. Ada lagi nih sok cantik kali tadi udah pakai jilbab, pakai peci, gandeng-gandengan, nggak ada malunya. Padahal orang itu udah tua, udah kau punya saya anak sih 5. lihat tanya ada laki kau nak do cubalah do laki kau gak tidak entahlah boleh ulit kau tu bantah bantu kalian sendiri tu dunia aku nak kebalaki sebenarnya ketek mesra-mesra dak di media sosial mesra-mesra kau contohnya kau kuah mengicek burung laki orang kan nak berang sedang burung laki dia kau inteng-inteng tadi burung laki si Roy mana kau inteng-inteng muncul aku tu nak dodo sembarang mengiceknya kau tu pindah lagi kau bulo dia nak dapat kopi nak dapat sikonya kau duduk urip dia lah ciri kau tu. Cekul sampai kau yang kata berlaki kau. Muncul kau tu. Buruang laki orangnya nak kau gago. Kau cari buruang lain, jangan buruang laki orang nak kau gago. Muncul kau tu gila ni jadi kau. Kau yang gila peka. Kau yang gila. Kau yang gila. Ada kau kita gila. Ada kau kita gila. Ada kau kita gila. Bakila kau. Ini kau leh. Kau nak pakwa gila, ada kau kita gila. Bakila kau. Untung aku nggak rugi. Jangan buruang laki dan lain kau inteng. Daknya main buruang laki bukan. Dia situ ya. Daknya mah. Kamera rolling and Aku mah bagus. langsung sambut nombor jalannya. Bonda. Iya pakai pakai. Aku aja nggak perlu pakai. Lah.